Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan melakonkan sebuah lakonan berdasarkan poster kami di bawah tajuk Duit Kopi dalam kalangan mahasiswa. Dapatan kajian kami mendapati bahawa majoriti daripada mahasiswa menolak normalisasi amalan duit kopi kerana ianya bertentangan dengan nilai kejujuran dan integriti. Dengan lakonan ini, kami ingin membuktikan bahawa rasuah walaupun kecil dapat memberi impak yang besar terhadap integriti dalam organisasi mahasiswa. Musim pilihan raya MPP berlangsung. Wardah membawa manifesto anti rasuah dan integriti. Namun, Ketua Kempennya Adlina percaya kemenangan lebih penting daripada prinsip, lalu menggunakan duit kopi untuk membeli undi pelajar. Perbuatan ini terbongkar, konflik berlaku. Akhirnya, semua sedar bahawa rasuah kecil hari ini akan melahirkan kepimpinan rosak pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah Adani binti Muhammad Nusuki, calon yang ke-15. Manifesto saya jelas, bebas rasuah, bebas penyelewengan. Setiap keputusan saya akan lakukan dengan berintegriti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Betul, saya setuju dengan calon 15 sebab manifesto yang disampaikan sangat telus dan bertanggungjawab. Tahniah Wardah, tapi cakap je tak cukup. Kita kena pastikan undi masuk. Okey, kita kena cari yang betul. Mak, Farah, nanti undi Wardah ni buat belanja-belanja lah. Jangan lupa. Betul ke ni? Rezeki jangan ditolak. Tapi betul ke apa yang kita buat ni? Rasuah besar salah, tapi rasuah kecil biasa je. Sebab orang sekeliling semua buat macam tu. Kalau kita nak calon kita menang, macam mana? Korang mana boleh macam tu? Rasuah tetap rasuah. Kecil ke besar ke, benda tu tetap rasuah. Tapi kalau semua orang buat, kita nak lawan macam mana? Kalau kita diam, rosaklah sistem. Betul juga tu. Tanpa mereka sedari, Alia telah bertemu Wardah dan menceritakan hal tersebut. Wardah pun segera bertemu Adlina untuk meminta penjelasan. Alina, apa kau buat ni? Apa yang aku buat? Aku buat untuk kemenangan kau. Takkan kau tak nak menang? Menang dengan sebab rasuah, bukan kejayaan. Tu meruntuhkan moral. Saya dapat laporan ada orang bagi dia kopi. Siapa tu? Korang tahu tak apa korang buat ni salah? Hari ni korang beli undi, esok korang jual amanah, tahu tak? Saya rasa menyesal. Saya fikir sikit je tak apalah. Tapi baru saya sedar undi ni bukan untuk dijual. Alah, kalau MPP mula dengan rasuah, habislah kepercayaan semua orang. Saya silap. Saya lupa makna integriti. Lakonan ini membuktikan bahawa rasuah tidak bermula dengan jumlah yang sedikit, namun ia bermula dengan duit kopi yang dianggap perkara biasa. Dalam konteks pilihan raya pelajar, menerima ataupun memberi sogokan walaupun dengan jumlah yang sedikit dapat menjejaskan integriti dan kepercayaan terhadap kepimpinan. Dengan lakonan Wardah dan rakan-rakan, kami ingin menyampaikan mesej bahawa undi yang bersih melahirkan pelajar yang berintegriti dan jika rasuah kecil dibiarkan, ianya akan memberi impak yang besar pada masa hadapan. Konten ni saya rasa konten ni sangat beri manfaat dekat masyarakat dan saya suka tengok video ni.